آتي إليك أزف التهاني وأمنح رأسك تاجا أنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji Allah tetap berlaku. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita yang mampu sekarang membantu agama Allah, mengangkat martabat Islam di mana saja kita berada, khususnya di Eropah seperti Norway, Allah akan bantu kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Norway Islamnet telah mengadakan satu projek untuk membina Norway Islamic Center dan masjid. Yang mana dengan usaha ini, mereka akan memperkenalkan Islam pada masyarakat yang belum Muslim di Norway. Kalau kita ambil bahagian membantu membina masjid di Norway, kita tahu bagaimana besarnya pahala di sisi Allah. Apa yang kita buat di sini di dunia, kalau lillahi ta'ala, Allah akan bina kepada kita satu rumah di syurga. Allahu Akbar. Ini Nabi yang bersabda maksudnya. Dan juga setiap kebaikan yang kita buat, pahalanya 10 kali ganda sampai 700 kali. Cuba kita bayangkan. Pikir. Kalau kita ambil bahagian tentang pembinaan masjid. Kemudian ada orang yang datang memakmurkan masjid. Kalau satu orang sudah bawa banyak pahala kita di sisi Allah. Kalau 100 orang lagi banyak pahalanya. Dan pahala dia tidak habis begitu. Ramadan orang datang situ, qiyam di situ, orang baca Quran di situ. Maksud kami, kalau siapa yang ambil bahagian menyumbang kepada projek ini, lillahi ta'ala, kita pasti akan dapat macam-macam kebaikan dan ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan peluang keemasan ini jangan kita lepaskan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memberi ganjaran yang sebaik-baiknya pada kita semua yang mengambil bahagian. Dan jangan lupa dapat video ini, cuba sebarkan maklumat itu. Dan you klik di dalam Islamnet Norway, you akan dapat maklumat yang lebih jelas.